Kita lihat bagaimana kita suci barang kemas ya. Betul. Supaya kelihatan berkilat, bercahaya ya. Kita hanya memerlukan 1 skop sabun barang makeover ya. Silakan Dato'. Okey. Makeover betul makeover. Betul. Makeover ya. Bukan makeover. Kita rendamkan mas-mas ini dalam sabun barang makeover dan lihat betapa berkilatnya hasilnya selepas mas-mas ini direndamkan. Kita kena biarkan 5 minit. A few moments later. Okey. Apa yang menariknya Roh ya? Menarik kita lagi. Selalu kalau kita pergi kedai mas kan, dia boleh cuci tu. Ya, betul. Dia boleh cuci mas biar nampak cantik. Sekarang kita buat sendiri di rumah. Ya, betul. Dengan menggunakan sabun padang makeover. Ya, dah. 5 minit dah. Tidak Dato'. Kita tak ada usah apa-apa, kita rendam aja. Ya. Kalau lama-lama lagi cantik. Ui, naik tu. Kalau dia. Roy. Kalau we banyak gadai ni harga tinggi ni. Jangan. Owner di sini. It's magic. Magic, it's magic. Ya. Barang lama jadi baru.